Saya Wang Muhammad Afzal bin Wan Jaafar dari Kampung Pekalang Buangan, Merang, Terengganu. Umur saya 43 tahun. Saya ahli PPK Marang. Pendidikan saya sampai Politeknik Seberang Perai. Pelipatan dalam pertanian saya bermula daripada tahun 2018 buat fertigasi cili. Rasa saya minat fertigasi cili ni daripada tahun 2018. Saya dulu bekerja di sektor oil and gas di Paka. Lepas tu balik sebulan sekali di kampung Pekalang Buangan tu, saya bawa anak pergi jalan di belakang PPK Marang tu. Saya tengok ada fertigasi dalam 6,000-7,000 polybag ah. Saya tengok dari tu saya pun berminat. Macam ke ada teknologi canggih lah daripada tu. Saya pun ada rasa minat, ada modal sikit, saya buat tepi rumah. Saya bersih-bersih, ada buat dalam, habis modal dalam 15,000. Saya buat dalam 1,500 polybag. Bila saya ada kebun dah sikit, saya pun berminat nak tambah sikit lagi. Lepas tu saya tanya-tanya orang, ada peladang, ada buat pinjaman SBMT. Saya pun bawa gerang tanah, bawa barang-barang keperluan, saya atur. Dalam masa tak sampai setahun, permohonan saya pun lulus masa tu. Alhamdulillah. Luasan tapak saya ni dalam setengah hektar untuk 1,300 polybag. Saya cuma pakai pekerja untuk memetik buah saja. Yang lain tu saya cuma guna isteri lah untuk kerja-kerja mengacung, untuk tarik wayar macam tu. Aduh, untuk buah ni, untuk peringkat pertama ni, hasil kutipan saya buat masa ni dalam dalam 2 tang lah. Dalam 2 tang untuk satu peringkat. Buat masa ni alhamdulillah lah. Hasil tuayang cili saya ni saya hantar ke PPK Marang untuk dijual, dan selebihnya saya hantar ke Pasar Borong Pulau Terengganu dan Pasar Borong Dungu. Cabaran utama untuk tanaman cili ni masalah serangga lah, macam kutu terik. Kutu terik ni kalau kita dok disiplin untuk meracung, pucuk dia tu kalau kita dok mengacung punah habis, tak ada hasil akan datang. Selain daripada cabaran dia daripada harga ni dok menentu. Kebanyakan setiap tahun memang ada lambakan, macam ke untuk bulan lepas ada lambakan daripada cili daripada seluruh Malaysia. Selain daripada tu cuaca pun ada main peranan kok. Kalau hujan berterusan, bunga dia tak keluar, lepas tu hasil pun tu tak ada. Salah satu cabaran dia. Mana-mana petani-petani yang belum mendaftar lagi sebagai ahli PPK, seelok-eloknya daftar sebab banyak manfaat yang kita perolehi, antaranya khidmat nasihat yang beliau berikan pada kita. Selain daripada itu, bantuan-bantuan barangan daripada PPK pun banyak yang kita dapat daripada PPK. Terima kasih PPK Marang, LPP Negeri Terengganu dan KPKM kerana banyak membantu saya dalam menceburi bidang pertanian ni. Terima kasih kepada semua.